Sebelum ini, admin telah merungkaikan jalan yang keras di Malaysia seperti Jalan ke Genting Highland dan Rawang Bypass. Namun, terdapat banyak lagi jalan yang seram dan berpuaka di Malaysia yang anda perlu tahu agar lebih bersedia. Di sini terdapat 5 jalan paling keras di Malaysia bahagian 2. Nombor 5. Jalan Bukit Tujuh. Laluan Bukit Tujuh berdekatan dengan Pekan Merapuh Kuala Lipis Pahang sekitar tahun 90-an telah menjadi laluan utama bagi mereka yang ingin ke Kelantan melalui Jalan Gua Musang. Laluannya berbukit dengan jarak tidak sampai 20 km. Sepanjang laluan tiada lampu jalan, tiada kemudahan asas, hanya dikelilingi hutan tebal. Di kawasan berbukit ini terdapat pelbagai kisah seram dan telah mencatatkan banyak kemalangan maut. Jalan ini dipanggil Bukit Tujuh disebabkan kawasan tersebut terdapat 7 buah bukit yang perlu dilalui sebelum tiba di kawasan yang lebih tenang. Disebabkan bentuk jalan di sini yang berbukit dan sangat curam, penglihatan oleh pemandu juga adalah sangat terhad dan mudah berlaku kemalangan. Antara kisah seram yang sering berlaku di sini adalah penampakan seperti satu pintu gerbang besar di tengah jalan sewaktu tengah malam. Menurut komen pada video misteri Bukit Tujuh di YouTube, beberapa individu pernah mengalami peristiwa ini. Selain itu, menurut perkongsian kisah benar dari YouTube Ikmal Hanif, terdapat kisah seorang pemandu van pos laju bernama Pak Mat yang pernah melalui Jalan Bukit Tujuh pada waktu malam dari Kuala Lipis ke Kelantan untuk penghantaran barang. Perjalanan dimulakan pada pukul 9 malam. Setibanya di kawasan Bukit Tujuh, vannya menjadi terlalu berat seolah-olah syarat muatan walaupun hanya separuh penuh barang yang diisi. Tadi dibawa 80 km per jam. Bila dia naik bukit tu tiba-tiba 80 turun jadi 40 km. Memang slow gila, memang macam mendaki mengerang gila van tu. Pak Mat meneruskan perjalanannya. Tidak lama selepas itu, dia sangat terkejut kerana tiba-tiba vannya diketuk pada penghadang tengah van dari arah belakang. Baru nak naik, tiba-tiba ada bunyi ketukan. Masa dengar ketukan tu, Pak Mat terkejut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ketukan tu datang daripada partition yang ada kat belakang dia. Pak Mat kemudian memberhentikan van untuk memastikan apa yang berlaku. Namun setelah sampai di kawasan bukit tertinggi, dia ditegur oleh satu suara yang garau berterusan selama perjalanan di kawasan itu. Suara garau tu berbunyi Kah. Dan setiap kereta yang berselisih dengan van Pak Mat pasti akan memberi isyarat lampu tinggi seperti ada sesuatu di van tersebut. Setelah menuruni bukit terakhir, di hadapan van Pak Mat, dia ternampak satu lembaga yang bermuka buruk, berambut kusut masai dengan mata memandang ke bawah. Masa nak tukar gear kan, nak tukar gear tu, nak turun bawah, betul-betul depan van dia ada seorang perempuan bermuka sangatlah buruk berdiri depan van dia. Yang berdiri tu adalah Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Mat sangat terkejut sehingga van yang dipandunya terbabas melanggar sebatang pokok di tepi jalan. Dan bila dah tersadar tepi jalan tu, dalam keadaan separa sedar, Pak Mat macam nampak ada satu bayang-bayang putih Pontianak tengah lalu betul-betul sebelah van dia. Itulah antara kisah seram yang terdapat di Jalan Bukit Tujuh.